Pukul 1 nanti tak kena masak. Okey, so sekarang ni sebab nak kemas ni nampak ni. Barang ni kena susun. Ayam dah masuk. So barang-barang yang untuk masak semua dah packing masuk. Jadi saya kena asingkan barang mana yang boleh kena panas, barang mana tak boleh kena panas. So semua kena asingkan. Jadi sekarang saya dah settle. Tengok tu. Orang belah sana. Stable lah. Di sinilah tempat membahaya sekali. Paling bahaya. Fasa pertama lah. Pertama. Oh, angin kuat balik. Kalau fasa kedua kali hanya ribut saja yang menentukan kita. Ah. Sama ada selamat atau tidak. Itu je. Faham, Tapi faham. kita selamat lah. InsyaAllah selamat lah. Kita harap. Kita tarik biras sikit. Tiga balik kalau ribut kan. Kita makin tepi ya. Kita sampai ke tengah-tengah bidung, baru kita potong tu. So kita akan ikut tepi pantai dulu. Lepas tu dah sampai kat Pulau Bidong, baru kita potong ke tengah laut. Tapi abang tengok hari ni alhamdulillah hanya ribut saja pelagi. Ombak cantik lah. Ribut. Berapa biji bot Azhar ada? Mak Azam bawa 3, kenapa 2? Bapak hebat. Satu bot RM100,000 ada? Ada 170,000. Bot.